Jemaah nazir ni pun kita kena betulkan dari segi stigmanya. Bukan datang cari salah, ya, tetapi membantu dan mendukung para pentadbir dan guru. Ya. Tapi bila dia suruh pakai baju merah, saya pakailah. Okay. Namun demikian, tuan-tuan dan puan, kemuncak kepada reformasi pendidikan pada tahun ini adalah lulusnya Rang Undang-Undang Pendidikan Pindaan 2025 yang mewajibkan persekolahan sehingga ke peringkat menengah. Ini adalah janji kerajaan Madani untuk menjamin hak pendidikan tanpa terkecuali bagi semua anak bangsa. Tuan-tuan dan puan, saya sewaktu diberikan tanggungjawab ini dan diberikan gambaran sewaktu awal sejarah pertama untuk mewajibkan dasar pendidikan wajib sekolah rendah. Para pegawai memberikan gambaran YB ketika itu cabaran kita sangat sukar. Ramai yang dah fed up pun, dah give up kerana tak sanggup nak melalui proses itu, kerana proses itu sangat-sangat sukar. Kerana meminda sebuah undang-undang nak mewajibkan pendidikan rendah ketika itu adalah cabaran ketika zaman itu. Ya. Tetapi bila saya melihat bahawa Rang Undang-Undang Pendidikan Wajib Sekolah Menengah ini adalah satu kewajipan, moral obligation, tanggungjawab yang sangat besar. Jadi kita ambil dan maknanya bawa ke peringkat parlimen untuk diluluskan. Tuan-tuan dan puan, itu adalah perbahasan paling lama yang pernah saya hadiri. Saya berdiri 2 jam, tuan-tuan dan puan. Tetapi pastinya yang saya juga yang kita sebut sebagai satu rakaman penghargaan kepada seluruh ahli parlimen, tidak ada seorang pun yang menyanggah rang undang-undang ini. Semua, baik oposisi maupun kerajaan pastinya bersama dengan kita mengangkat rang undang-undang ini sebagai satu keperluan semasa, satu keperluan zaman yang mesti kita terajui dan melihat kepada keperluan bahawa tidak boleh ada lagi anak-anak kita yang tercicir dalam pendidikan ini. Nah, sekarang undang-undang ini sudah pun menjadi kenyataan. Jadi, inilah masanya untuk kita terjemahkan yang selalu kita sebut sebagai no child is left behind. Tidak ada siapa, tak ada seorang pun anak-anak yang akan terpinggir daripada mendapat manfaat pendidikan dalam negara ini.